Assalamualaikum geng kebun. Masih ramai lagi yang kata mereka tanam pokok labu tapi buahnya tak ada atau buah tak lekat. Sekali lagi saya tunjukkan cara kawinkan bunga jantan dan bunga betina pokok ni untuk menghasilkan labu. Bunga betina bentuknya macam ni, ada bonggol di bawahnya. Biasanya bunga betina tak banyak berbanding bunga jantan. Bunga jantan memang tak susah nak cari sebab banyak dan tidak ada apa-apa bonggol di bawah. Saya potong bunga jantan ni dan buangkan kelopak bunganya. Pada bunga jantan ni banyak kita nampak serbuk debunga. Bawa bunga jantan ni ke bunga betina tadi dan saya tenyih-tenyihkan. Kita kena kawinkan bunga ni kalau di tempat kita tak ada ejen pendebungaan seperti lebah dan kelulut. Warna stigma bunga jantan dan bunga betina ni pun ada beza. Saya tinggalkan saja stigma bunga jantan ni di situ untuk tandakan bunga betina ni dah dikawinkan. Bunga jantan memang lebih banyak dari bunga betina. Ada sahabat yang sharekan bagaimana bunga jantan ni boleh dijadikan makanan. Nampaknya bertambah satu lagi menu dari pokok labu. Selamat mencuba. Alhamdulillah.